Dan saya pun ikuti juga perbahasan. Saya nampak macam bukan PN saja main politik. Saya nampak PH pun boleh tahan politik juga. Kan? Sebab ada juga yang bangun dia kata Melayu sakau. Itu daripada PH. Ada juga saya nampak ahli-ahli parlimen daripada DAP yang bersungguh-sungguh meretorikkan sebagai kesalahan ini semua daripada orang Melayu. So, akhirnya semua pihak gunakannya sebagai bahan politik. Malah yang buka sebagai kempen politik di Negeri Sembilan, Perdana Menteri sendiri. So, akhirnya rakyat nak percaya siapa? Saya rasa rakyat akan percaya kalau sekiranya benda ni dibawa semula dalam Dewan, pertama, dibahaskan dengan undian, kedua, dan syur tentang RCI, syur kepada tamu haji ni dilaksanakan sepenuhnya. Adakan timeline, tunjuk kepada rakyat apa yang berlaku, dan kita pun nak tahu duit ni hilang pergi poket siapa. So kalau ada mana-mana pihak yang terima duit salah ni, yang dapat duit free ni, yang terlibat dalam sakau ni, mesti dituduh lah. Tak kisah dia daripada parti politik mana. Dia daripada parti kerajaan ke, dia dari parti pembangkang ke, semua orang bersalah. Ini penting untuk kita faham. Sampai sekarang tak ada lagi tuduhan kepada sesiapa. Jadi patut ke sebenarnya sama ada Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan menceritakan kenapa RCI ini ditahan selama 3 tahun? Perlu. Saya rasa antara sebab kenapa pihak pembangkang keluar daripada Dewan adalah orang yang nak sungguh-sungguh bawa RCI ini, dia tak datang. So bila dia tak datang, pembangkang kata, kita nak dia datang dan jawab. Sebab kita dengar semasa kita berada di Negeri Sembilan, dia kata ada orang sakau duit. Kita cari dalam RCI, tak ada pula siapa yang sakau duit tu. So kita nak tanyalah soalan kepada Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Kalau ada yang kata sakau, kita nak tahu siapa sakau. Sebab kita baca 252 muka surat, tak jumpa pula siapa yang sakau. Tak ada pula siapa yang dinamakan siapa yang sakau. Tak ada pula disyorkan pertuduhan kepada si fulan dan sakau. Saya faham. Ramai yang kata, itu bukan the whole scope atau TOR, Terms of Reference RCI. Saya faham. Tapi kalau itu bukan skop dan terma RCI, kenapa Perdana Menteri kata ada yang sakau? Masa yang sama, saya juga mengakui sepatutnya dibahaskan oleh semua orang. So, untuk meredakan keadaan, apa kata? Mana-mana orang daripada 222 ahli parlimen, dia masukkan usul. Nak bahaskan semula dengan undian kepada RCI tersebut. Pelik juga. Dulu RCI Pulau Batu Putih boleh pula undi. Ditarik balik. Tapi yang ni apa yang special sangat? Kenapa tak diundi? Kenapa nak diberi penerangan saja? Kita nak rakyat berfikir. Tapi 3 tahun tu macam tempoh yang bila nak PRN ke-9 baru dikeluarkan revisi pun dah buat ulasan. Ya, itulah yang saya selalu kata. Jangan salahkan rakyat bila rakyat mula berfikir. Rakyat pun pandai. Kenapa tiba-tiba 2-3 hari sebelum PRN Negeri Sembilan dikeluarkan RCI ini? Adakah waktu dan ketika itu gelombang biru tu terlalu besar sehingga gelombang merah tak boleh tewaskan? Ini persoalan yang rakyat duk fikir. Jadi mungkin itu berkenaan dengan isu RCI lah. Mungkin sedikitlah berkenaan dengan baru ni kita tahu yang Kerajaan Negeri Kedah sebulat suara berkenaan dengan enactment undang-undang syariah. Sorry? Enactment undang-undang syariah dalam parlimen, dalam Dewan Negeri Kelantan tadi yang itu ya. Jadi mungkin serba sedikit kalau daripada Tuan Rafiq melihat perkara tersebut, adakah pembaharuan ataupun perkara yang betul, terima kasih. Saya ucapkan tahniah kepada ahli-ahli berhormat Dewan Undangan Negeri Kelantan kerana mereka mengambil iktibar dan mereka melihat kepada kesan efek penuh keputusan dalam Nick Elin tersebut dan mereka membuat penambahbaikan. Saya juga mengucapkan tahniah atas keberanian ahli Dewan Negeri Kelantan yang menyatakan dengan jelas tugas kita buat undang-undang dan jangan takut dengan cabaran. Sebab cabaran tu kita tak boleh halang seperti mana saya nyatakan tadi. So, saya rasa kita perlu lihat
sama ada undang-undang ni diterima baik ataupun kalau ada cabaran-cabaran lain lah kepada undang-undang tersebut. Tapi saya rasa ia merupakan satu step forward, satu perkara yang jelas di mana mereka dengan jelas menyatakan kita akan bawa undang-undang tersebut. Jadi adakah sepatutnya perkara ni diikuti oleh negeri lain juga? Of course, kalau negeri lain nak buat tak ada masalah. Terpulang kepada Dewan Undangan Negeri masing-masing. Tuan, tentang isu UTM, Tuan masih peguam Cikgu Bat untuk sama UTM atau Masih peguam tapi saya tak tahu. Saya kena follow up tengok apa isu dia tu. So, setakat ni tak ada apa-apa isu dia, belum dengar apa-apa lagi. apa? Sebab ada satu peguam lain yang bersama Cikgu Bat. Ya. Boleh semua? Saya kira Terima kasih. Assalamualaikum.